Buat suspend. Ya. Mama, sekejap. Boleh cakap? Okey, sekarang ni kami dah berjogging rekod tau. Rekod. Sejauh 50 km. Dan kelajuan tak nampak? Cik. Ni Dan yang tuan nampak cik. Dalam kelajuan lebih kurang 40 km per jam. Ya. Betul. Naik puncak je ni. Okey. So kita kami Sekarang ni kita akan naik ke atas. Bukit Nanas. Ni dalam ni Nanas. Berlari Dan bukit ni dia agak tinggi. Dalam anggakan ketinggian bukit ni adalah dalam 2000 km dari paras laut. Dari paras laut. Okey. Carry on. Berapa jauh ni? Agak-agak lebih kurang 1 kilo dah. Kita ambil masa dalam 10 minit. Kalau macam ni kita teruskan dengan langkah macam ni. InsyaAllah 10 minit sampai. Checkpoint. Buang pertama. Banyak tutup lah. Ni boleh tutup lah. Kami sekarang berada di lebih kurang 60 kaki daripada puncak bukit. Ya. Okey, ada lebih kurang 150 kaki lagi ke atas sana. Okey, jom. Dan di sini ada 8 orang kaki. Kaki 8 orang. Okey, jom kita teruskan pendakian kita. Okey, sekarang ni kita dapat lihat persekitaran kita sekeliling. Ianya dikelilingi oleh flora dan fauna. Flora dan fauna. Betul cakap tuan. Okey, di sebelah kanan saya, kalau kamu perhatikan betul-betul, kamu boleh nampak lah ada satu pokok rafflesia kat ujung. Nampak? Nampak? Kemudian di depan Okey. tengok ni pokok ni special. Nama dia pokok cengkuduk janda. Okey. Nama saintifik dia Mapheto canasema. Right. Betul boleh melawati sakit kuat. Betul? Ada di sebelah sana. Kalau kamu perhatikan betul-betul, kamu akan dapat lihat sepohon pokok periuk kerau. Hujung-hujung. Sekarang ni kita lihatlah betapa indahnya flora dan fauna di lepas ni. Nampak yang agak bercabar sikit sebab kita akan lalu jambatan sepanjang 5,000 kaki daripada gantung. Kita tengok. Jambatan baru. Tali je. Jambatan baru. Sebab kan dia pun masuk buat ni tu. Okey, jambatan ni hanya terdapat di sini saja, iaitu di kawasan Australia. Jambatan ni sangat berbahaya. Bahaya sikit pada yang tidak biasa. So, untuk perempuan-perempuan, biasakan dia anda dengan jambatan tadi. Kerana macam-macam telah berlaku di jambatan ini. Terdapat seorang penyambut tetamu, iaitu saya. Okey. Pegang tali jepit. Lagi satu saya nak cakap, jabatan ni mempunyai dia punya carrying capacity dia. Dan dia punya pengunjung yang boleh lalu lalang kat sini hanyalah dalam 3 orang saja. Jika lebih daripada 3 orang, jabatan ni akan jadi sesuatu yang tidak dapat dijangkakan. Okey, saya gerak loh. Okay, saya bersama Am untuk gerak. Kami terpaksa melangkah dengan berhati-hati supaya sesuatu yang buruk tidak berlaku. Okey. Milan. Ni pokok apa ni? Ni,
Okey, di sini ada tulis di sini. Macam yang tulisan di atas ni saya kurang faham sebab saya berasal daripada Australia. Dan yang bawah ni pokok ni bernama Shorea hypocra, Dipteracorta pasir. Okey. Oh, ni dia kuat ke? Coba. Mana coba? Ya, salah satu latihan kami. Okey. Harap anda mencuba. Okey, jom. Ni sebut elok ni. Tempon ni. Jalan ni buat dulu kau. Pokok ni kebetulan memang ada sini. Salah. Kamu tak jawab ni. Rupanya jalan ni memang dia buat ikut pergi balak-balak. Oh, betul? Sepekir. Dia buat tunjuk balak-balak yang ada ni. Sebab tu nak kiri kanan elok. Lepas siap-siap lah. Yang mana balak tengah-tengah ni? Balak tahu. Jalan ni dah usia dekat 113 tahun. Ada rekaman video? Bagi golongan wanita yang belum mempunyai balak, bolehlah masuk ke dalam hutan ni dan mencari balak-balak yang mereka suka. Lalu mana? Gamset. Okay? Nak ketemu gamset? Kalau mereka menginginkan balak yang besar, mereka boleh mencari pokok balak yang besar mengikut saiz-saiz yang diidamkan. Okay, terus. Okay, action. Okay. Setelah beberapa jam kami lalu, so ini adalah penemuan kami yang pertama. Ini adalah pokok, dipanggil pokok Stibroscarpus diminuano, iaitu pokok yang orang kata jarang tumbuh di Asia ini. So pokok ini sangat ajaib dan saya pun takut untuk menyentuhnya sebab pokok ni dikatakan mitos orang tua boleh mengubati ubat sakit mulut. Okey. Checkpoint kedua. Ini dia. Pokok ni sebenarnya ada wujud usia dia sama dengan jalan ni, tapi malangnya peratusan penggunaannya terlalu sikit. Kalau kata 10 orang naik ni, sekali upaya orang lalu itu. Sebab ni penat. Kita duduk. Okay, trivia Itu hanyalah trivia semata-mata. Dan arah. Cameraman nak balik. Ini bukan jering. Dalam ni nama dia punya nama saintifiknya ialah Phytocelobium jiringa ataupun lebih dikenali sebagai Leguminosae. Check out pokok jering. Ada di dua persimpangan yang kita pun Nah, ke bawah ni. Dan kami pun tak pasti mana satu jalan dia. Di sini. Dekat sini. Okay, alhamdulillah. Dan kami dapat ingatan balik tu. Sekarang ni saya punya kah dia balik. Dan saya pasti memang lagu ni lah. Tadi andanya Ini pokok kelak. So kenapa panggil kelak ni? Macam ni. Sangat kelak. Sebab tu orang panggil pokok kelak. Ini merupakan lubuk dan dahulunya ia dipercayai merupakan tempat mandi. Mandi Sampur Sri. Orang asli pada zaman dahulu. Dulu air terjun sini. Betul. Alhamdulillah kita dah nampak cahaya matahari. Dan dekat ni pula mana dah? Lapang. Ni dalam masuk. Lapang tahu. Selamat datang ke Australia. Duduk. Gambar rakam. Kau tu ucapan sikit daripada ketua. Tak nampak. Okey. Tengok sikit map yang telah berjaya lalui. Duduk.
Ni Cepat lo. burung kakak tua, Saya kena kamak. burung cendrawasih. Burung saya. Oh, Ini berawang, awang. Ha, ni awang. Ni Okay, ni kita sekarang berada di sini. Tapak Semayan. Jadi kita telah melalui titik gantung, tapi sayangnya kita tak masuk dari sini, kita masuk dari sini. Ni bro. Ni. Ha, ni Sajan. Sudah di sini. Tengok, Sajan. Dekat Dia sini tapak dia Semayan. kata anda di sini. Ha. Sajan. Kopi hutan. Ya. Okey, dan kalau Memang lu. terus lagi. Tak habis lah.